Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya berada dekat Bukit Setongkol, teras 2 tingkat, ada 5 bilik dan 4 bilik air. Rumah ni berstatus leasehold bumi lot. Hadapan halaman rumah dah fully tiles ya. Okey, ni ruang tepi rumah. Okey, jom kita tengok dalam rumah. Okey, ini ruang tamu lebih kurang 20 kaki. Ini pula boleh dijadikan sebagai ruang dining atau ruang rehat keluarga. Okey, jom kita tengok bilik yang pertama. Dalam bilik yang pertama ni ada tandas, dah siap dengan water heater punya plug. Okey, ni bilik yang kedua dekat bawah. Tandas dia berkongsi dengan bilik yang ketiga. Bilik sebelah lah. Untuk pengetahuan, rumah ni dah siap cat, dah siap tiles. Semuanya barulah. Kipas pun semua masih elok dan baru. Okey, ruang dapur ada tandas 1 dan tabletop yang basic sahaja. Okey. Rumah dah extend rapat ke belakang. Jadi belakang rumah hanyalah longkang. Jom kita naik ke atas. Okey, tangga ni dah dijanjikan oleh owner untuk letak tiles. Okey, jangan risau. Sebelum serahan nama nanti, owner akan settlekan lah. Dekat atas ada 2 bilik dan 1 bilik air. Okey, ni bilik yang pertama dekat atas ada bilik air. Alamak, lupa pula nak shoot gambar bilik yang kedua dekat atas. Okey, tak apalah. Kita terus ke ruang balkoni dekat luar. Dekat luar ni luas gila weh. Waktu ni kita shoot dalam pukul 3 petang. Dan angin sangat best sebab keliling dia ni penuh dengan pokok-pokok. So, siapa yang berminat jangan lupa klik link dekat bio.